Hai, Happiness Day. So ini adalah site yang saya always datang untuk monitor dia punya renovation dia. So untuk bahagian atas sana proses ini baru siap, cuma kontraktor terlepas untuk buat buka lubang untuk ducting hose dia keluar ataupun aluminium foil hose dia keluar. Saya dah maki balik untuk kontraktor supaya ingat dia punya center kat mana. Kemudian untuk bahagian sini kontraktor terlepas untuk buat eyeball lah. So nanti ini saya dah beritahu dekat kontraktor untuk buat eyeball dekat sini supaya siap kerja mereka lah. The rest adalah untuk mereka buat finishing bahagian bawah sini dan juga touch up letak tile kat sana dan bahagian sana, termasuk dengan bahagian bawah count island table ni. Okay, so ini adalah salah satu kerja yang saya buat untuk monitor site bila dah siap phase untuk renovation. Jadi kalau anda yang buat renovation, kalau anda nak avoid daripada major issue pada masa yang akan datang, make sure dapatkan consultation dan wiring showroom. Dan ingat, untuk buat kitchen cabinet, gunakan aluminium yang tahan daripada air, tahan daripada nanai, dan penggunaan akan lebih daripada 15 ke 20 tahun. So instead of invest 2 kali disebabkan oleh kabinet rosak oleh air ataupun nanai, bertukarlah kepada aluminium dan anda tak perlu lagi invest duit saving anda untuk jangka masa akan datang. Okay, so itu saja daripada saya. Have a good day. Bye.